Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada semua penonton yang dapat bersama-sama kita pada podcast kedua penerbit Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah kali ini dalam segmen buku-buku gali cerita. Dan Alhamdulillah pada petang Jumaat yang penuh dengan barakah ini kita dapat bersama-sama dengan seorang lagi penulis penerbit Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Bersama kita adalah Ustaz Mahyudin Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersama dengan penulis yang sangat prolifik dalam bidang yang ingin kita bincangkan atau kita diskusikan pada petang ini bertajuk Sihir Senjata Membunuh Dalam Senyap. Ustaz. Dan ada 3 buah buku yang telah pun Ustaz Mahyudin ini menulis berkenaan tentang sihir, iaitu berkenaan tentang jenayah sihir, forensik sihir dan juga ahli sihir. Ketiga-tiga buku ini telah diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Sebelum kita pergi jauh mengenali dengan Ustaz dan juga mengenali buku yang telah kita terbitkan ini, ingin saya maklumkan juga kepada rakan-rakan yang sedang menonton, kalau boleh mohon sharekan link kita dan letakkan komen atau apapun juga soalan, pertanyaan untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada netizen ataupun rakan-rakan kita di luar sana. Dan juga kita harap konsep kita pada petang ini akan dapat memberikan manfaat kepada semua. Mohon rakan-rakan untuk sharekan kita punya link ini dengan lebih luas. Baik Ustaz, kita ada satu jam mungkin satu Lebih jam kurang lebih satu kurang jam. jam. Kalau saya dapat kenalkan Ustaz Mahmud ini merupakan pensyarah di Pusat Sains Kemanusiaan UMPSA dan terlibat dalam pendidikan hak tentang sihir dan juga ilmu hitam dah lama. Jadi berbagai kajian, berbagai grant yang telah diperolehi oleh Ustaz atau Dr. Mahidin ini yang telah memberi impact kepada kerajaan negeri, kepada akademik dan juga kepada penerbitan. Dan banyak kajian daripada Dr. Mahidin ini telah digunakan pakai dan dijadikan sebagai asas untuk membuat polisi, perundangan dan sebagainya. Ustaz. So, pada petang ini mungkin kita dapat sedikit info lah saya, sebab mungkin dah ada buku ni dah lama lah, Ya. ada yang terbit 2-3 tahun lalu dan sebagainya, dan yang terkini adalah forensik sihir. Jadi ada yang bertanya saya lah saat sebelum ni yang WhatsApp bila nampak iklan sihir senjata membunuh senyap, mereka nak tahulah bagaimana apa sebenarnya kajian inilah, kalau Ustaz dapat kemukakan dalam bentuk yang lebih umum dulu, apa sebenarnya yang menjadi isu tentang kajian inilah. Sila Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Cik Azli. Ya. Kita borak santai petang ni Ini pada santai kita petang Jumaat bincang-bincang. bersama dengan rakan-rakan kita di dalam dalam komputer online, secara Online. online. Ya, Sekarang ni ya. semua dunia online, jadi kita pun terpaksa buat online. Baik, cerita tentang kalau kita kata permulaan macam mana saya boleh terlibat dalam buat kajian Ya. sampai terhasilnya tiga-tiga buku ni. Sebenarnya ada 5 biji buku. 5 biji. Dua Wah. lagi berkenaan perceraian dan juga satu lagi tentang histeria. Masih lagi dalam Proses penulisan, penulisan. hampir 80-90% dah Ya, siap. ya, betul. Jadi yang terhasil ni sebenarnya adalah bermula dari tahun 2003. Oh, Sebenarnya 2003 ni 2025 hampir sampai 22 tahun. 2, ya betul. 22 tahun hampir Betul. ya. Jadi 2003 tu um, saya masa tu berhasrat untuk buat kajian, untuk sambung pengajian dalam bidang PhD, Okey. dalam PhD Mhm. dalam bidang masa tu kita nak buat tentang cyber law. Saya belum. Saya ni memang minat komputer je asli. Okey. Dari dulu lagi kalau bab komputer, gadget ni memang sangat minat. Tapi saya pergi jumpa tuan guru saya lah, Syekh Dr. Jahid Siddiq. Dulu saya tanya tuan guru saya, tuan, saya nak sambung PhD.
Bila nak sambung PhD Okey. ni, Tuan Guru saya tanya nak buat tajuk apa? Saya Hmm. kata nak buat cyber law. Sebab saya minat tentang undang-undang. Sebab saya punya background adalah undang-undang Undang-undang. daripada Okey. degreenya, Hmm. masternya memang undang-undang. Jadi Okey. nak buat tentang cyber law sebab saya minat komputer. Okey. Tapi guru saya kata apa? Iaitu Mahyudin, awak buatlah tentang undang-undang jenayah sihir. Masa tu saya macam agak Sihir terus diberi terus bagi tajuk undang-undang tajuk jenayah sihir. sihir. Saya agak terkejut lah. Sebabnya saya memang tak suka undang-undang jenayah ni. Kalau Okey. ikutnya masa belajar dulu antara subjek saya rasa subjek killer lah bagi saya. Hmm. Jadi bila guru saya kata buat undang-undang jenayah sihir, saya fikir dua tiga kali juga pada permulaan. Pada Tapi lama kelamaan saya dapat faham bila Tuan Guru saya kata sebenarnya ada peguam yang tahu undang-undang tapi dari sudut aspek perubatan Islam tentang perubatan tradisional, aspek selebelok sihir ni okey. mereka tak tahu. Ada pengamal perubatan Islam yang tahu tentang rawatan dan sebagainya tapi dari sudut undang-undang tak tahu. Okey. Jadi oleh kerana saya seorang yang memang background undang-undang Mhm. dan ada sedikit asas perubatan Islam, maka Boleh gabungkan. saya gabungkan dan saya setuju dan akhirnya saya daftarkanlah, daftar di UKM Mhm. tahun 2005. Mungkin Okey. masa jugalah, Lama hampir juga, 2 lama. tahun jugalah. Ya, lama juga. Terfikir-fikir, okay, Hmm. akhirnya 2005 saya pun sambung. Masa tu, tapi 2005 tu start mendaftar. 2003 Okey. tu saya dah mula menceburi, mengkaji tentang amalan pengubatan Islam dan berbekalkan pengalaman berdepan dengan pesakit, dengan mangsa-mangsa sihir dan juga gangguan-gangguan spiritual ni, maka saya buatlah kajian Kajian. sampai 2010. Sampai sekarang 2010 Alhamdulillah siap tesis dan sampai okey. sekarang masih lagi Masih lagi. terlibat dalam ni. Dan Alhamdulillah pada tahun 2012 bila kajian di peringkat PhD saya siap, maka kajian itu telah dijadikan sebagai satu dasar dalam usaha untuk mengubah undang-undang sihir Malaysia. Ya, ya. Jadi pada masa itu pihak JAKIM ada panggil saya minta untuk saya bentangkan apa hasil kajian saya masa PhD itu. Saya ceritakan tentang sihir ni macam mana, kemudian sudut Hmm. undang-undang macam mana. Dan akhirnya kami dapat grant, satu grant daripada Kementerian Pendidikan Tinggi dengan kerjasama JAKIM untuk kita memperhalusi dalam jawatan kuasa kajian lanjut undang-undang sihir Oh, di bawah JAKIM sendiri. Dan maknanya JAKIM yang beri peruntukan. KPT yang bagi Beri JAKIM. peruntukan, tapi JAKIM sebagai collaborator. Okey. Jadi sebab dari situlah maka terhasillah buku-buku yang ada pada hari ini. Okey, itu yang bila kita baca kan, orang pun agak berbeza dengan buku di luar sana lah. Kadang-kadang mereka hanya lihat aspek agama. Ya, Tapi kali ini ada satu pendekatan yang berbeza, Ustaz. Ataupun kita cuba membawa satu perspektif baru tentang sihir ini sebenarnya boleh dibuktikan ataupun mungkin boleh diberikan satu perundangan dari segi undang-undang. Macam mana Ustaz melihat perkara ini? Sebenarnya bila kita lihat contoh yang terbaru dalam cyber law sendiri pun kan, Ya, bila jenayah cyber ni benda yang tak nampak. Contoh curi duit melalui transaksi scammer ni kan gunakan online. Penjenayah tu tak ada tempat kejadian. Betul. Tak ada tempat kejadian tapi duit boleh hilang. Dan kesalahan macam tu mendapat perhatian daripada pihak berkuasa. Yang berkuasa dengan teknologi yang ada, dengan perkara yang ada, mereka boleh siasat di mana IP addressnya, codingnya macam mana, jadi boleh buat. Maksudnya sama kalau kita kias logik pada sini sama. Kita duduk kat sini, bomoh tu tukang sihir tu duduk kat sini, tapi mangsa yang berada di tempat sana sakit. Jadi macam mana mereka buat? Jadi sebenarnya proses ini kalau kita lihat teknologi yang ada sekarang ni pun dia hampir sama dengan metodologi yang dilakukan oleh penyihir. Jadi saya rasa benda tu sesuatu yang tangible sebenarnya. Cuma perlu kepada kepakaran dan SOP yang jelas supaya tidaklah orang kata undang-undang jenayah ni nak bawa hantu jin ke mahkamah. Saya pernah masa mula-mula kajian saya diterbitkan dulu, ada pihak media lah yang dia kata
Nak kata bukan sindir kot. Dia sajalah me, me, memandang sini mana tertentu sini. je. Okay. Dia kata kali ni dia buat lukisan Hmm. bawa hantu jin syaitan masuk dalam mahkamah. Dia buat Jadi satu dia andaian kononnya andai nak dalam kena bentuk lukisan. lukisan. Jadi saya fikir itu tak apa. Orang tak tahu tak apa. Tapi bagi kita yang kaji kita tahu bahawa Ya. perkara ni sebenarnya boleh dibuktikan. Sebab itulah saya fikir benda ni saya perlu tulis dan orang boleh baca. Hmm. Apa ceritanya? Macam mana? Dia ada yang bertanya kan, kadang-kadang orang tahu ahli sihir ni sama ke dengan ilmu hitam? Oh, okey, baik. Ha. Dia gini, sihir ni satu perkataan yang dalam Al-Quran dan hadis Okey. disebutkan perkataan sihir dan bahasa Arab pun menggunakan sihir. Kalau di Eropah, UK, US, Barat digunakan black magic. Black magic. Ya. Kalau di Malaysia macam-macam istilah ilmu hitam, Hmm. ada yang panggil ilmu santau, santet, pengasih dan sebagainya. Ya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya berdasarkan pada lokaliti. Tapi kita sebagai yang kita dah biasa dengan penggunaan terma sihir ini dalam bahasa Malaysia, maka penggunaan sihir itu merujuk kepada ilmu hitam. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Ustaz, dia macam ni. Bila Ustaz dah tulis saya ambil contoh pada Ya. mungkin pada penonton yang melihat boleh mendapatkan juga buku ni di Shopee kita ada diskaun 10% untuk pembelian Untuk hari ini. di Shopee. Dapatkan buku ni, itu ahli sihir, dan juga dua lagi buku. Ustaz tak takut ke orang sihir, Ustaz? Ini so bila kita cakap tentang sihir ni, pasti mereka ada yang dendam Ya. ada yang apa-apa. Jadi ada percubaan tak pada berlaku kerana mendedahkan penipuan-penipuan mereka dalam bentuk buku? Dia macam ni berkaitan cabaran sama ada dengki tidak. Dia kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara tujuan Nabi diutuskan adalah untuk membetulkan akidah Okey. dan menghapuskan perkara-perkara amalan-amalan khurafat. Dan salah satunya sihir lah. Sebab di dalam zaman jahiliah dahulu memang amalan sihir tilik menilik ni memang perkara yang biasa dilakukan. Jadi Nabi telah mewariskan satu juzuk daripada bentuk perjuangan. Okey. Jadi bagi saya ini satu perjuangan, satu bentuk dakwah, dan saya fikir rakan-rakan kita di luar sana tu terutamanya dalam lapangan pengubatan Islam pun berdepan dengan perkara ni. Jadi saya fikir masing-masing ada peranan, dan insya-Allah kalau kita ikhlas, kita betul niat kita untuk tujuan dakwah, menteras perkara-perkara khurafat, Allah lindungi. Tapi kita tidak menolaklah, memang dia bukan setakat masa menulis buku. Betul. Masa saya terlibat merawat pesakit pun memang ada kes-kes demikian. Dia mungkin orang tidaklah, tapi benda tu sendiri yang contohnya kalau jin syaitan yang merasuk kita, kalau kita rawat, dia dendam kita pun ada. Kesannya pada anak isteri tu yang susah. Tapi alhamdulillah setakat ni Allah lindungi. Tak adalah sampai Nabi pernah kena sihir. Nabi sendiri pernah kena sihir. Itu pernah ada riwayat dalam hadis. Itu dalam buku ni, Forensik Sihir ni. Yang ni ada dicerita tentang hadis Nabi kena sihir. Ustaz, kita bagi rakan-rakan yang sedang ataupun baru menyertai buku-buku gali cerita, kita bersama dengan Ustaz Mahyudin dari Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, berbicara tentang topik sihir, senjata membunuh dalam senyap. Jadi ada 3 buku yang telah diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, dan kita ingin mengupas atau ingin menggali apa sebenarnya intipati ketiga-tiga buku ini bersama dengan penulis sebenarnya dalam kita punya siri podcast kita. Ustaz, dia bila sebut forensik, Ustaz, maknanya ada satu kaedah, teknik ataupun metodologi untuk membuat satu pembuktian yang mana pembuktian itu boleh dibawa dan boleh dipertahankan di dalam mahkamah. Jadi apakah perkembangan terkini? Mana kita akan dapat lihat pada masa akan datang bagaimana orang yang suka sihir, orang ni boleh dibawa, dijatuhkan hukuman. So macam mana perkembangan sekarang ni, Ustaz? Baik. Kita nak cerita perkembangan terbaru ni mungkin rahsia lagi kot. Rahsia lagi. Tapi saya akan ambil yang mana yang dah jelas. Sebenarnya di peringkat kerajaan sendiri start dari tahun 1993
1993 sudah ada satu keputusan dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan Ya. yang mana menggesa pihak berkuasa supaya menggubal undang-undang yang boleh menghukum atau menyekat perbuatan sihir. Oh, Dah ada. Cuma keputusan itu tidak ada pihak nak sambut. okey. 1993, tahun 2003 hinggalah tahun 2012. Tidak ada yang ingin Tak ada. meneruskan. Tak ada. Sampailah 2012 walaupun masa tu ada desakan tapi dia, antara sekatan atau halangan ialah kerana kepakaran. Baik. Okey. Akhirnya selepas hampir 19 tahun iaitu pada tahun 2012 pihak JAKIM menubuhkan satu jawatan kuasa lanjut untuk mengkaji tentang undang-undang sihir ini. Jadi masa tu mereka panggil saya lah untuk berbincang, bentang bincang dan kita tubuhkan satu jawatan kuasa khas. Jawatan kuasa khas ni lebih kurang ada 35 orang pakar dalam pelbagai bidang, termasuklah pegawai polis daripada Bukit Aman, doktor, peguam, hakim, kemudian pegawai kuasa, hampir 35 orang kita jemput dan kita telah jalankan penyelidikan ni hampir 2 tahun. Untuk apa? Untuk kita kenal pasti macam mana cara kita nak pastikan undang-undang ni boleh dilaksanakan. Pertama dari sudut substantif dia, undang-undang tu sendiri. Macam mana bentuk draftnya, apa bentuk kesalahannya, bagaimana cara nak buktikan, itu dari sudut undang-undang. Yang keduanya dari sudut SOP, cara nak pergi tangkap macam mana. Takkan nak pergi dengan tangan kosong pergi tangkap kan. Dia pengamal sihir boleh tahan juga. Ya, betul. Dia kata awak tangkap saya siap kau. Betul. Jadi benda tu pun ada SOP dan kita bangunkan dua perkara ni. Pertama, undang-undang tu sendiri substantifnya, draftnya, dan juga yang kedua ialah tata cara macam mana kita nak buat. Jadi benda tu ada dalam, kalau ikutnya dalam ni buku yang ketiga buku ni. Yang ni jenayah sihir ini sebenarnya untuk jenayah sihir ni kalau tuan-tuan nampak jenayah sihir ni dia lebih kepada tentang macam mana perbuatan sihir itu kalau dibandingkan dengan kesalahan dalam kanun jenayah kanun kesesaan. Nak menyesuaikan kanun kesesaan. Contoh dalam kanun kesesaan ada 400 lebih kesalahan, mencuri, membunuh, merompak, merogol dan sebagainya ada dalam tu. Jadi saya buat analisis. Kalau bunuh, sihir boleh buat tak? Kalau nak curi barang, sihir boleh buat tak? Kalau nak rompak, boleh tak? Jadi benda banyak benda tu. Dan dalam ni, bukan setakat kesalahan tu. Bahkan yang tak ada dalam kanun keseksaan pun, sihir boleh buat. Contohnya, gila. Menyebabkan orang gila. Ya, kanunnya tak ada itu. Kalau mungkin kalau jenayah biasa dia kata mungkin melalui memabukkan alkohol, dadak kan jadi tak waras. Tapi sihir boleh menyebabkan orang gila. Bukan setakat itu saja boleh mengganggu perkahwinan. Bila Ustaz sebut perkahwinan tadi, saya ada baca satu data mengatakan bahawa sebahagian besar isu-isu yang melibatkan ilmu hitam, sihir ni adalah disebab akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Adakah itu juga sebahagian daripada kajian kes atau itu dalam buku akan datang. Dalam buku akan datang. InsyaAllah kalau tak tahun ni tahun depan. Tapi saya jangka tahun ni dah boleh kita terbitkan. Dia secara khusus tentang macam mana sihir itu boleh menyebabkan berlakunya perceraian. Dan kita bagi kes-kes yang real. Yang mana saya sendiri pernah dipanggil ke mahkamah sebagai saksi pakar untuk membantu pihak mahkamah nak menentukan orang ni bila ditalak isteri ni betul ke betul ke dalam keadaan dia waras ataupun dalam keadaan pengaruh sihir. Dan ada kes-kes yang saya bantu, alhamdulillah kita dapat selamatkan perkahwinan tu. Hakim kata cerai tak berlaku, talak tak jatuh. Maksud itu diputus oleh mahkamah. Maknanya ada sumbangan dari aspek pembuktian yang mengatakan bahawa itu adalah punca daripada sihir dalam keadaan dia tak sedar. Ada. Ustaz, dia selain pada isu-isu kita ingin membuat pembuktian yang jelas dalam mahkamah isu sihir ni, bagaimana untuk pencegahan di peringkat awal? Apakah ada langkah-langkah ataupun nasihat-nasihat, tanda-tanda orang yang kena sihir? Adakah benda itu didokumentkan ataupun macam mana cara kita nak dengan pasti? Okey. Dalam bab itu sebenarnya ditulis dah ada dalam
Okey, Tuan forensik. kena beli lah. Itulah. Kena Jadi beli buku mereka ni. yang ingin mendapatkan buku ni segera dapatkan di Shopee dengan 10% kan. Harga Ah, asal berapa? harga asal dalam 35 kan? 35. 35 so 10%, 3 ringgit setengah, tak tak. Lebih Hmm. kurang dalam 32 32 kan. ringgit 32 ringgit setengah. setengah. Lebih kurang kan? Betul, Itu 32. 32 setengah lebih kurang kan? Saya dapatkan segera untuk tempoh 1 jam ini. Jangan lepaskan dan dapatkan 3 set buku yang ditulis Ustaz Muhyiddin Siapa kan. yang beli ni siap saya autograf lagi kan? Dia sign Sign special punya special. dapat. Okey. Ada soalan dia. Kita buka juga kepada pendengar kalau ada apa-apa soalan di uh, media sosial kita izinkan. Kalau tidak, Ustaz akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Ya. Kalau ada, mungkin kita boleh bacakan Ustaz. Kalau ada, ya. Sebentar, ya. Kita baca. Okey, belum ada lagi tak apa. Boleh dapatkan buku ada link di situ. Tidak. Baik, kita teruskan juga perbincangan kita tentang topik sihir membunuh dan senyap ini. Mungkin kali ini postingan kedua ni Ustaz, kalau kita nak dapatkan apa nama ni langkah-langkah ataupun tip-tip untuk kita mengelak diri kita dikena ataupun menjadi mangsa kepada ahli sihir yang tidak bertanggungjawab ataupun hasad dengki. Sebab saya rasa sihir ni juga berpunca daripada iri hati, hasad dengki dan sebagainya. Mungkin Ustaz dapat berkongsi di sini lah. Satu, mungkin tanda-tanda orang tu kena sihir lah. Dan bagaimana kita nak mengelak dari Ustaz. Okey. Menarik soalan tu. Tanda-tanda orang kena sihir Macam saya pun nak tanya buat makan ke jadi makan kena sihir kan. Makan kita tak sedar tanpa kadang-kadang bukan sihir. Kadang-kadang bukan sihir. Tanda tu macam sihir tapi bukan sihir. Itu macam mana kita nak kena pasti. Mungkin gini lah, untuk saya rasa tak ada juga kalau jawab secara umum. Boleh baca jawab secara umum, tapi kalau boleh mungkin ada yang dah beli buku ni. Saya refer kepada muka surat 37 bab 4 buku tajuk forensik sihir. Forensik sihir. Tajuk forensik sihir. Tajuk dia bab 4 kesan sihir kepada mangsa. Dia ada 5 huraian berkaitan pengenalan kesan sihir, hakikat atau khayalan, simptom lazim kena sihir. Yang ni penting sebab simptom lazim kena sihir ni kita buat masa tu kita buat kajian kita bangunkan satu instrumen. Hampir 120 simptom yang biasa orang kena sihir ni kita kena pasti. Berapa? 120. Bukan setakat sihir, kena sihir, maknanya kena gangguan makhluk halus. Salah satu yang sihir. 120 ni kita murnikan lagi sehinggalah tinggal 68. Daripada 68 ni kita panggil pakar, pengamal dan kita tapis akhirnya 48 simptom saja. Ya betul. Jadi kalau nak kaitkan dengan sihir atau gangguan makhluk halus. Kalau nak tengok dalam buku ni ada, tapi saya urai secara umum aja. Dia sebenarnya ada 8 aspek. Ada ni 8. 8 aspek yang kita boleh tengok. Pertama sekali lah mimpi. Biasanya orang kalau kena sihir, mimpi dia antara cara paling mudah ialah mimpi. Sebab Nabi SAW sendiri bila kena sihir, baginda sebenarnya dapat deteksi itu ketika baginda sedang berbaring. Ketika itu dalam hadis tu Nabi kata atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlayya. Datang kepada aku dua lelaki. Masa aku sedang berbaring, satu duduk kat kepala aku, satu lagi kat kaki aku. Bunyi malaikat. Maknanya Nabi sedang berbaring. Jadi malaikat pun berdialog lah cerita. Jadi biasanya orang yang kita tahu antara simptom pertama ialah kita tanya apa yang you mimpi. Mimpi biasa mimpi yang buruk, menakutkan. Semua orang tu dia kata mimpi apa, jatuh dari tempat tinggi, mimpi kena kejar binatang buas dan sebagainya. Cuma orang sekarang di zaman sekarang ni dia mimpi dapat baby, mimpi jatuh dari tempat tinggi, dia dah kata dia kena sihir. Sebenarnya tak. Baru satu aspek dia ada 7 lagi yang kena tengok. Jadi aspek yang pertama kita akan tanya tentang mimpi. Yang kedua ialah kita akan tanya tentang bila dalam keadaan jaga, ada tak dia alami satu benda yang pelik yang orang lain tak alami. Contoh dia nampak kelibat, orang lain tak nampak. Dia dengar suara, orang lain tak dengar.
Dia bau busuk tapi orang lain tak bau. Hmm. Jadi benda tu benda pelik. Untuk dia saja. Dia saja dia macam terkejut tengok ada benda. Orang lain kata, kenapa? Ada benda kat situ. Orang lain tak nampak. Okey. Maknanya dah ada satu gangguan. Tanda-tanda gangguan. Itu contoh ringkas. Yang kedua, yang ketiga ialah pada tubuh fizikal dia. Kita akan tanya juga ada tak tanda-tanda lebam pada tubuh dia. Yang maknanya dia lebam ni tiba-tiba lah. Bukan kerana Tiba-tiba. jatuh ke apa semua. Bukan. Kadang-kadang dia dah benda tu biasa berlaku kerap acap kali. Bukan setahun sekali. Dia kadang 2 minggu sekali ada. Dan ada tempat-tempat khas pada tubuh. Itu kita kena tanyalah. Okey. Kena beli buku. Baru tahu kat mana. Jangan lupa dapatkan harga diskaun kita hari ni. Yang keempat ialah kita akan tanya kalau dia dari sudut emosi dan mental dia. Ya. Ada tak dia perasaan macam pelik? Kita kata macam jadi was-was yang tersangat. Macam biasa orang alami ambil solat kan was-was itu tanda gangguan ke? Sebab dalam Quran disebut was-wasa ilai fi syaitan. Nabi Adam diwaswaskan oleh syaitan. Maknanya waswas ni daripada syaitan. Kita memang dalam hidup kita memang ada waswas. Mana aku letak kunci tadi itu salah satu gangguan ingatan kita. Tapi waswas ni pelik. Waswas ni adalah kalau dia ambil semayang tu sampai berkali-kali padahal itu daripada syaitan. Yang keempat dia dari sudut mental dan emosi. Yang kelima ialah kalau dia dah kahwin pada pasangan. Kalau pasangan tu dia akan ada tanda-tanda khas lah. Iaitu kita kena tengok dalam buku tahun depan. Buku terbaru. Yang keenam ialah dari sudut dengan masyarakat. Yang ketujuh kediaman. Dan yang ke-8 ialah tentang kerjaya. Jadi perkara-perkara tu kita kena perhati satu demi satu. Kena tengok lapan-lapan. Tak boleh hanya kerana mimpi saja kita kata dah terus kan dia kata itu adalah tak boleh. Itu tak muktamad. Kita bagi peluang kepada penonton di luar sana yang bertanya tentang satu soalan penting saya bacakan. Hukum orang yang fitnah kepada orang lain yang dia disihir oleh si fulan. Ini satu bentuk fitnah. Sedangkan orang tersebut tak pernah berbuat demikian. Apakah hukumnya kan? Dan hukum menyebabkan fitnah, hukum menyebabkan fitnah, disihir dan memburukkan nama orang lain. Saya ramai. Kita tanya juga ada 3 soalan. Kita baca 3 dulu. Dan hukum percaya pada tukang bomoh atau pakar perubatan dianya disihir oleh si fulan. Hukum mengamalkan kepercayaan bomoh. Ini semua berkaitan hukum hukum itu mungkin bisa ada pandangan. Ini kita tanya mufti sebenarnya. Itulah. Tapi bisa jawab umum kan. Dalam ilmu bab ni dia gini soalan 1, 2 lebih kurang hampir sama tentang hukum memfitnah. Pertama memfitnah dalam Al-Quran disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah tu lebih besar bahayanya, buruknya berbanding bunuh orang. Itu bab fitnah. Tentang sihir ni pula, contoh kan kita pergi jumpa perawat. Dia tengok kita kata awak ni kena sihir. Dia awak kena dia scan kita, awak ni kena sihir, kena buatan orang. Itu satu benda yang sangat-sangat bahaya dan perlu dibantah. Sebab Nabi sendiri bersabda man attaka hinan aw arrafan dan tuqbala salatuhu arba'ina lailah. Siapa jumpa tukang ramal, tukang sihir, tukang tilik, pawang, dia sebenarnya Allah tak terima ibadah dia 40 hari. Maknanya besarnya dosa dia. Sebab orang, bila kita kata orang ni menyihir seseorang, dia ada 2 elemen. Pertama, sihir itu syirik. Mana kita menuduh orang tu melakukan syirik. Yang keduanya, menyihir orang membuat jenayah. Ada 2 benda. Jadi bila kita kata macam tu dan tanpa bukti. Contoh kalau kita tengok orang tikam orang, tembak orang, kita nampak. Kita boleh jadi saksi dalam mahkamah. Saya nampak dia si fulan ni tembak ni. Dia nampak jelas. Tapi dalam bab sihir ni macam mana dia nampak? Adakah dengan dia melidik di pejam mata dia nampak jin tu datang. Jadi benda tu dalam keadaan dalam bab jenayah, kalau kita nak tuduh sesuatu tu kena ada bukti sampailah peringkat yakin, barulah kita boleh sabitkan seorang tu bersalah. Tapi dalam bab ni tanpa sebarang bukti, hanya main tilik, main ramah, tuduh orang tu bersalah. So sebenarnya 2 benda salah. Pertama sekali
menuduh memfitnah orang, orang. memfitnah orang tu buat syirik. Yang kedua, memfitnah orang tu buat jenayah. Okey. Jadi dalam hadis Nabi kata siapa-siapa yang mengatakan saudaranya kafir Maka sedangkan saudaranya tak kafir akan kembali berada balik pada dia. dia. Itu bahayanya, maknanya Mana boleh diambil tindakan jugalah kepada mereka yang memfitnah kalau betul cara dia. sebenarnya itulah yang sepatutnya. Sepatutnya kan sama dan Tapi sebagainya kan. dalam peruntukan ini sampai ini belum ada. Belum lagi Sebab sampai itulah itu. ramai yang Baik. bertanya saya, doktor, bila kita nak buat orang sihir? Saya Ya. ni orang fitnah, saya buat orang tu, saya buat saudara ni. Kesian Isu sihir ni Ustaz, saya lihat dia bukan semata-mata pada beragama Islam semata-mata. Ya, Saya rasa kan mungkin betul. Ustaz ada pengalaman dengan bangsa lain macam mana? Ada sihir juga. Kejap. Kalau tengok buku ni, ni Ha, kena beli buku ni. okey. Buku Dapatkan ni. 10% sekarang ha. Ah, Kejap bukan buku ni, silap. Okey. Buku Okey, satu okey. lagi, Ha, iaitu yang bagus sekali. pendakwaan terhadap Hmm. ahli sihir. Dalam buku ni, kalau tuan-tuan tengok, ini pun bukan. Kita maaf tuan-tuan Satu lagi. Ini secara spontan je ni cari ni. Ya, ya, betul. Ni kalau tulis pun tak ingat. Okey, adik. Dalam buku ni, jenayah sihir, analisis dari sudut perundangan, bab ketiga. Bab ketiga. Tinjauan kes-kes mahkamah berkaitan amalan sihir di Malaysia. Saya bawa 13 kes yang dibicarakan di mahkamah yang ada kaitan dengan sihir. Dan 8 daripadanya, kes di mahkamah sivil ni adalah non-Muslim. Oh, 5 yang berkaitan Muslim. Contoh, maknanya bukan orang Islam bukan kita semata yang saja. mengalami isu Ya. sihir ni. Mana Saya, non-Muslim ada juga. bila saya kaji, kalau tuan-tuan baca yang sejarah yang ni sejarah. Yang ini tentang sejarah. Yang ni jenis ini tentang sejarah. Muka surat dalam bab bab 1, bab 2 dalam buku ni tentang sejarah. Sebenarnya masalah ni bermula pada mula-mula adanya manusia di atas muka bumi. Dan zaman Nabi Adam mungkin tidak ketara lagi. Zaman Nabi Nuh dah ada dah orang yang tuduh Nabi Nuh sebagai ahli sihir. Dan sehingga sekarang di barat pun ada kepercayaan. Sehingga di barat ada undang-undang, antaranya Witchcraft Act, Akta Ilmu Hitam. Kalau dah ada tahun 1736. Kalau di India tahun 2000, antara 1999 sehingga 2005, ada 6 negeri di India yang buat undang-undang sihir. Tapi skop dia sedikit limited lah. Kalau di Afrika lagi banyak. Zimbabwe Witchcraft Suppression Act banyak. Di China pun ada. Betul. China pada zaman dinasti Yuan, Yuan dah ada. Kemudian di mana? Di Arab Saudi. Arab Saudi pun ada hukuman tapi secara tidak bertulis. Di Brunei pun ada. Jadi kalau balik pada soalan tadi, kata fitnah ni memang dosa besar. Dan memang kalau yang kita bimbang ialah dia tuduh orang tu mengamalkan sihir, sedangkan orang tu tak amal. Maknanya boleh dia patah balik balik pada yang penuduh tu. Lepas tu kena hati-hatilah. Ustaz, ada yang berminat bertanya soalan daripada Cik Abdul Rahman Ahmad. Dia tanya apakah amalan yang boleh kita amalkan untuk mengelakkan daripada musuh ataupun terkena sihir, Ustaz? Okey. Amalan sebenarnya Nabi SAW ada banyak tinggalkan panduan kepada kita, khususnya bila Nabi sendiri kena sihir. Kalau tuan-tuan baca buku forensik sihir ni, beli beli 10% ni, bukan setakat 10%, tanda tangan lagi. Antara dalam buku ni ada tak silap saya ada 12 atau 11 hadis yang saya utarakan, dan Nabi sendiri cerita tentang kaedah Nabi amalkan untuk merawat sihir. Pertama sekali ialah kalau orang kena sihir lah, orang kena sihir dia kena buka simpulan sihir tu. Nabi sendiri simpulan sihir yang telah dipilihkan oleh kita. Nabi sendiri bila kena sihir kan, rambut Nabi, sikat Nabi ditanam dalam telaga Zarwan. Nabi pergi cari, ambil, buka. Itu cara paling mudah. Cara bukan paling mudah lah, paling ampuh untuk menangani sihir yang kena pada kita. Tapi kalau kita tak tahu, contoh kita ialah anytime bila-bila mungkin orang dengki kita, Nabi anjurkan kita amalkan. Antara ni adalah 3 kul. 3 kul. Kul huwallah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan time itu ialah surah Al-Fatihah. Ayat kursi itu sebagai pendinding.
Mana benda yang kita amal yang kita Ya, sedia hafal pada kecil lagi ya, ya. sepatutnya itu ada di amalan Amalan kita. kita. Sebab tu kalau boleh lepas solat tu jangan kita cepat-cepat bangun. Jadi lepas solat kita Hmm. cubalah baca Fatihah, 3 kul, ayat kursi dan juga Al-Baqarah 1 hingga 5. Itu Okay. antara yang paling mudah lah kita, sebab kita terbiasa kan. Ya. Nak datang kerja pun sambil-sambil drive. Kalau jalan jam tu bacalah. Ya. Mudah-mudahan kita amal tu Allah akan lindungi kita. Hmm. Kalau nak lebih amalan yang lebih 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 orang kata eksklusif, biasanya guru saya ajar saya dan anak-anak murid biasa kita baca ayat manzil. Hmm. Ayat manzil ataupun juga disebut ayat 33. Itu Hmm. yang guru saya ajar lah. Okay. Baca pagi sekali, petang sekali. Hmm. InsyaAllah Allah, Allah lindungi. Ada lagi ya yang bertanya, apakah sihir ni boleh dipulihkan sepenuhnya? Menarik soalan tu. Memang kalau dulu masa sebelum saya buat kajian, orang kata susah lagi-lagi kalau Kan? sihir orang asli, siam. Itu yang Oh, itu tak dia di dahsyat. luar daripada Ha. kita punya Hmm. pemahaman Tapi sebenarnya bila ditunjukkan kepada kita macam mana Nabi Musa berdepan dengan ahli sihir Firaun, Okay. bukan setakat seorang dua orang, Hmm. bahkan dalam satu riwayat dia kata dalam tafsir ada kata 300 orang, ada kata 2,000 dan ada kata berpuluh ribu ahli sihir Firaun. Hmm. Nabi Musa hanya berbekalkan tongkat. Tongkat Nabi Hmm. Musa, tongkat tu makan semua semua apa semua ular-ular ahli sihir. Hmm. Rahsianya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi kata Hmm. kerana tongkat itu mendapat limpahan berkah pandangan Allah Ta'ala. Hmm. Apa dalilnya dalam Quran? Allah tanya Nabi Musa kan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa dekat tangan kanan kau tu? Hmm. Maknanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi dia kata tongkat Nabi Musa, tongkat mati tak ada apa-apa fungsi, tapi bila Allah pandang dengan barakah sifat basirah Allah pada tongkat tu jadi hebat. Hmm. Maka kita, begitu juga kita, kalau kita ni sentiasa menghadap Allah Ta'ala, Hmm. tawajuh pada Allah Ta'ala, pun boleh menghapuskan kesan sihir. Itu yang mana kita boleh boleh bantu apa dalam proses penyembuhan. Dan Hmm. Nabi sendiri, Nabi tunjuk cara Nabi hapuskan sihir yang dikenakan oleh Labib bin Asam. Hmm. Dalam cerita buku, dalam buku ni ada ceritanya Nabi cari buhul sihir tu, simpulan sihir tu. Sempurna sudah. Saat Nabi buka semua, Alhamdulillah Nabi Balik. lega. Betul. Ya, Mana itu penting kita mengamalkan apa yang telah disunahkan ya, oleh betul, Nabi ya. betul. Satu lagi soalan Ustaz, ada yang bertanya apakah dalam buku ni tentang 8 tanda-tanda tadi ada tulis ya. Ada, Okey, ada. ada ya. Jawapannya ada bila Yang penting dapatkan beli. buku. Yang penting bila dapatkan diskaun di hari ini ya. Dan bagi mereka yang sedang menonton ataupun baru mengikuti siaran kita, podcast kita pada yang petang ini, saya kenalkan dengan Ustaz Mahidin bersama kita penulis pada 3 buku tentang kajian ahli sihir serta pensyarah di Pusat Sains Kemanusiaan. Dan kita sedang membicarakan topik sihir yang menjadi topik panas sebenarnya pada waktu ini hingga ada yang terbunuh dan sebagainya, fitnah dan sebagainya. Dan jika ada apa persoalan boleh tanyakan di ruang komen. Saya lihat ada satu lagi pertanyaan. Satu lagi soalan misalnya daripada Irfan Baharu. Ada banyak pawang menawarkan khidmat penyihiran melalui pelbagai platform online pada masa kini. So sekarang ni sihir dah bukan dalam bentuk di luar, saya dah sampai ke tahap online dah. Ya, Macam mana Ustaz? kita tak nafikan bila berlaku PKP itu semua benda online, Hmm. termasuklah rawatan. Rawatan. Ada yang berdapatin pakai online pun ada, Hmm. nak nak apa nak buat pengasih pun pakai online dan Maknanya sebagainya. makhluk asing ni pun dia ikut teknologi juga kan. Bukan makhluk asing, makhluk halus Makhluk asing makhluk halus. Makhluk asing alien kita ni. Right. Makhluk halus pun dah pandai ya. Dia bergantung kepada sebenarnya makhluk halus ni, jin syaitan. Jadi memang dia tidak Sentiasa. dia tidak macam kita. Kita kena physically macam ni kan. Ya. Ada, tapi makhluk halus ni dia mengata-ngata. Jadi fungsi pun kita tak nampak macam mana dia buat. Baik, jadi berkaitan tentang pawang yang banyak Menggunakan. tawarkan khidmat secara online, saya Hmm. tak kisah sangat. Pawang, dukun, bomoh kita boleh kenal. Nampak pakai pelik-pelik, dia jump dia. Yang kita bimbang ada satu lagi golongan dipanggil uskun.
Uskun. Uskun. Uskun ni lah Ustaz Dukun. Ustaz dukun. Ustaz Itu lagi baik. Dukun. Ustaz Ustaz Dukun. plus dukun. Perwatakan macam Ustaz. Kalau kita tengok dia pakai kopiah serban kalah kita. Okey, faham. Jadi Jadi, tapi cara rawatan dia pakai cara dukun. Yang ni yang susah. oh. Jadi bila saya jumpa pesakit-pesakit, kadang-kadang dia kata, saya tak tahu, saya ingatkan dia Ustaz. Mana dia campur aduk dengan yang Quran kan? Dicampur. Ada Al-Quran pun ada, dia Okey. khatam ayat pun Okey. ada, dia bedah batin, jurus dan sebagainya, pakai tu. Jadi yang ni yang susah untuk kita bantras. Tapi Alhamdulillah semenjak tahun 2016 ni, Akta Perubatan Tradisional Komplementari telah dikuatkuasakan. Yang mana semua pengamal-pengamal rawatan tradisional komplementari termasuk pengubatan Islam kena daftar dengan KKM. Okey. Dan sekarang ni bermula 1 Mac baru ni, 1 Mac akan datang ni berapa minggu depan? Minggu depan. 1 Mac 2025. Mana-mana pengamal perubatan tradisional termasuklah ustaz-ustaz ni, kalau mereka merawat tanpa kebenaran atau tanpa berdaftar dengan KKM, kalau ditangkap boleh didenda 30,000. Oh. 30,000 lah. Okay. Jadi ramai sekarang ni Itu kalau menipu ke? bukan sebab tak berdaftar. Tak berdaftar. Menipu cerita lain pula. Jadi dalam bab ni, jadi ramai sekarang ni yang dah minta kebenaran untuk berdaftar dengan kementerian, tapi untuk pengamal perubatan Islam, sebelum mereka dibenarkan beramal, didaftarkan, mereka perlu lalu satu ujian, dipanggil ujian Al-Shifaq. Al-Shifaq ni untuk menapis pengamal-pengamal yang patuh syar'i. Hanya yang patuh syar'i saja boleh mendaftar sebagai pengamal perubatan Islam. Kalau dia tak lulus, maka dia pergi perubatan lain. Tradisional Melayu ke apa. Jadi sekarang ni kalau ada ustaz-ustaz ataupun kita nampak uskun ke yang offer melalui online ni, kita tanya dia, ustaz ada surat apa pendaftaran tak dengan berdaftar tak dengan KKM? Kalau dia kata berdaftar, maksudnya dia dah lulus ujian Shifaq tu lah. Kalau dia kata tak, maka dia umpama CJ halal lah. Kalau kita ada logo halal, kita lebih confident gunakan tanpa was-was. Jadi yang itulah dalam bab ni, Alhamdulillah kerajaan pun dah ambil pendekatan untuk menyaring pengamal-pengamal yang tak patut syar'i. Kalau dibuat secara online, kita akan tengok boleh mematuhi syariah atau tidak. Cuma isu etika. Bila online ni etika lah. Dari sudut kadang-kadang perawat, bila merawat orang tu kena merasuknya, terbuka aurat, nampak dia punya profil. Sebenarnya ini di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi, PDPA. Tak boleh juga sebenarnya. Sebab tu perawat ni kalau pesakit tu nak saman kerana mendedahkan data aib dia pun boleh. Jadi saya pesanlah pada pesakit-pesakit, kalau anda dirawat oleh perawat yang bertauliah ni, mereka buat secara live dan dedahkan maklumat diri anda, saman je. Betul. Kena hati-hati dan sentiasa waspada tentang isu ni. Ustaz, baik. Dia ada soalan banyak Ustaz. Peminat Ustaz ni kali ni kita tengok Ustaz kata cabut susuk tanpa rasa sakit, adakah itu termasuk perkara mencari adat? Maksudnya apa Ustaz? Cabut susuk tanpa rasa sakit sebenarnya kan, bila kita susuk ni susuk apa? Susuk cantik ke? Susuk nak bagi suara merdu ke? Susuk nak bagi tubuh kuat ke? Biasa kaedah ni dia tetap merupakan buhur sihir, simpulan. Simpulan. Bila contoh kalau dia contoh dia pakai jarum emas kan, dia jampi pada jarum emas, dimasukkan. Itu maknanya dia telah membuat satu simpulan perjanjian dengan makhluk syaitan itulah untuk nampak muka dia cantik pada pandangan orang. Jadi cara nak buang pun memang dia pertama dia kena taubat. Yang kedua kena keluarkan itu. Kaedah keluar dia, cara dia masuk tu macam mana dia masuk, kat mana tempat dia masuk, kat situlah kita kena keluarkan. Ada setengah orang tu dia pakai menggunakan ruqyah, bila ruqyahkan benda tu keluar. Tapi ada setengah tu dia gunakan kaedah mandi dan sebagainya. Itu bergantung kepada perawat, kemahiran perawat. Cuma sakit tak sakit, tu kita kena tengoklah. Ialah penyakit, mana ada tak sakit. Tapi kalau tak sakit tu Alhamdulillah, mungkin itu bagus. Tapi still kita kena tengok
caranya itu patut syariah atau tidak? Ustaz, dia macam ni, ada satu persoalan lah. Mereka katakan mereka menggunakan sihir jauh lah, Hmm. angin lah apa Hmm. ya. Hmm. So dari segi pembuktian kadang-kadang Hmm. orang kata sihir atas sihir, dia dah sihir kita. Lepas tu kita pula bertemu dengan bawa-bawa Hmm. fitnah orang lain Okey. pula. So dia Okey. berkaitan. Macam Hmm. mana dari segi perundangan ke ataupun apa, macam mana Hmm. kita nak menyelesaikan isu seperti itu? Dia bila kita balas sihir dengan sihir ni dipanggil nushrah. Oh, Nusrat. Nushrah dalam hadis Nabi, Nabi kata nushrah ni syirik, Oh, benda yang boleh syirik. Mana kita tak boleh. Orang dah kenakan kita, balas kita balik balas biasa balik. balik. Tak boleh. Eh, Kecuali kalau kita tahu macam hadis Nabi sendiri, dalam buku ni, forensik hmm. sihir, Nabi bila kena sihir, Aisyah tanya, wahai Rasulullah, bila kamu dah jumpa bohos itu, kenapa tak bakar je? Sebab Oh, Aisyah tahu kalau kita bakar bahan-bahan sihir itu, orang yang buat sihir itu memang dia akan rasa. oh, dia akan kena balik Dia akan, ataupun dia tak kena, tapi dia akan dia rasa akan mungkin rasa. panas ke, atau mungkin Okey. makhluk yang duk Hmm, kerja hmm, dia ni hmm, akan hmm, kerjakan Tuhan di balik. Wallah hmm, alam, kita tak hmm. tahu. Tapi Nabi kata apa? Anni qad afani. Allah dah sembuhkan aku, dan aku tak suka mengenakan orang lain dengan keburukan. Itu Hmm. akhlak Nabi lah. Nabi tak balas kejahatan dengan kejahatan. Baik. Jadi dalam kes ni, ikhtiar kita bila kita bakar tu adalah ikhtiar untuk penyembuhan. Bukannya Okey, maksudnya kita okey. nak Nak balas. balas balik. Benar. Okey. Kalau dia kena tu, itu dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Bukanlah kita yang merancang itu Ya, kan. betul. Sebab kita tak ada hak untuk, sebab kita tak tahu betul ke orang tu buat, tapi orang yang kena, yang buat, dia akan rasa. Okey, faham. Even kalau kita ruqyah akan sakit, orang yang tuan punya tu dia akan Rasa juga ya. rasa Okey. kadang rasa panas dia dan sebagainya. Itu Hmm. bergantung pada pengalaman kepakaran pengamal. Hmm. Maknanya sihir ni dia macam tu Ustaz tadi, dia ada perantaraan kalau yang maksudnya selain Hmm. pada manusia yang menjadi Hmm. tukang yang Hmm. menghasut ataupun menggunakan jin dan sebagainya Hmm. dalam konteks nak sihir orang tu. Hmm. Bermaksud kalau dari segi kita ingin membawa keadilan kepada orang yang telah Hmm. kena sihir, Hmm. mungkin sebab jadi perceraian kan, hilang Hmm. tempat kerja, hilang Hmm. sumber pendapatan. So apa elemen-elemen yang nak dibuktikan? Okey. Nak bukti. Okey, baik. Kalau buku ni Okey, detail. Dalam kena buku beli ni, dengan lagu ni. buku ni memang ada detail. Hmm. Contoh kalau kita rasa kita kena kan. Hmm. Setakat ni undang-undang tak ada kecuali di negeri Kelantan dan Terengganu. Oh, dah ada. Terengganu di bawah enactment kesalahan jenayah syariah untuk Kelantan ada, dan Terengganu pun ada. Cuma Aha. kesnya belum ada orang berani nak fight lagi lah. Okey. Fight lagi setakat ni. Kalau dia nak file lagi Sebab lah. dia bawah kesalahan syariah. Baik. Kalau kita nak file kan, maka Macam kita mana kita kena, nak file? persediaan yang kita kena buat ialah pertama sekali, Mhm. kita kena buktikan simptom sihir itu ada. Okey, simptom yang kita Simptom yang alami. kita alami, Simptom tu berapa lama Ustaz? Ada sebulan, setahun? Kalau ikut hadis Nabi, Nabi kena 40 hari, Nabi rasa. Dalam masa Okey. 40 hari. Itu dalam buku ni Okey, 40 hari ya. 40 hari. Macam contoh orang sakit mental kan. Kalau Eh. sakit mental, dia ujian DAS, depression, anxiety, stress scale pun mesti 21 hari. 14 hari. Itu yang perubatan 2 biasa. minggu. Okey. Perubatan biasa. Jadi dalam bab sihir, kita ambil sebenarnya Nabi gunakan, Nabi kena 40 hari. 40 hari. So itulah. Baik. Jadi simptom tu dia kena cerita pada pakar, perawat kena catat, dan yelah kalau nak masuk mahkamah memang kena catat. Sebab tu kita jumpa perawat, jangan Ustaz tolong rukiah saya. Awak Saya tu ni, rukiah. jadi Ustaz cakap, awak ni macam kena sihir. Tak boleh. Dia kena, Ustaz, Okey. kes saya ni saya nak rujuk ke mahkamah. Boleh tak Ustaz tolong bantu saya untuk Ustaz jadi saksi ya? Jadi Ustaz ni, kalau dia tahu kita nak masuk mahkamah, dia akan catat lah nama apa, Okey. butiran nama, semua saksi, pokok berapa rawatan apa yang dia buat. Jadi dia rukiah. Bila rukiah, ketara simptom tu. Itu yang pertama. Simptom kita kena buktikan. Mana dia macam penyakit kata apa, sakit jiwa jugalah. Ya, Dia tak betul. boleh dituduh Tuhan sakit jiwa. Dia kena betul. pergi melalui Dia assessment ya, kan. betul, Melalui assessment. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena bawa barang-barang yang ada kaitan dengan simptom dalam. Contoh,
dalam CCTV dia nampak ada orang datang dekat depan pagar rumah dia, letak Wah. letak beras ke, patung ke dan sebagainya, jarum Oh, ke, dan sekejap itu okay. dia sakit. Okay. Jadi itu bukti. Dan dia pun pergi gali tempat tu. Dia gali tengok betul ada patung, ada jarum dan sebagainya dalam keadaan yang pelik. Mana ada orang letak jarum depan pagar rumah Ya, kita betul. dengan cucuk Ha. kepada limau nipis dan Waktu sebagainya. kedua pun kadang-kadang mereka letakkan apa beras di Ha. penjuru-penjuru kan. Tiba-tiba kenapa ada beras ni kan? Contohlah. Itu pelindungan kot. Tapi yang ni kita nampak pelik Okey, jadi yang kedua mesti ada bukti. Sama ada dalam bentuk bahan, video, rakaman dan sebagainya. Yang ketiga ialah saksi. Ini penting, saksi. Saksi ni saksi kalau boleh daripada kalangan sama ada orang yang melihat ataupun ahli keluarga, orang terdekat. Contoh kalau apa? Kalau daripada kalangan apa orang apa yang luar ni, dia melihat ada orang ni datang letak ataupun dia melihat Nampak. orang ni buat benda, Maknanya ambil. nampak ada beberapa kali Ya, datang kan saksi saksi. saksi tu kena ada. Dan yang terakhirnya ialah kalau dalam kes berkaitan perceraian melibatkan sihir, kita kena bawa juga ahli keluarga untuk mengesahkan dulu dia ni tak macam ni. Tiba-tiba Tiba-tiba berubah dalam masa sehari dua ni, daripada seorang yang sangat penyayang tiba-tiba dia benci sangat pada suami, benci sangat pada isteri. Ini kita kena bawa bukti-bukti apa bawa saksi supaya kita dapat kukuhkan hujah kita dalam mahkamah. Ya, okey, okey. jadi dia tak simply batang mahkamah, tuan Hakim saya kena sihir. Apa buktinya? Ustaz tu cakap, tak boleh. Tak Oh, boleh terima je. cakap orang Tak boleh. yang ketiga ni tak boleh Atau ustaz tu kalau dia datang dia bawa sekeping kertas tulis saya telah memeriksa si fulan dan saya dapat kena sihir, pun tak laku. Tak Mahkamah tak laku. kira sebab terlalu ringkas. Ringkas. Dia mesti masuk mahkamah. Macam contoh kalau saya masuk mahkamah, saya akan sediakan apa 5 dalam 5 6 helai cara kita diagnose. Kita dapati orang ni macam ni. Kita catat satu demi satu. Kita bawa dua hakim akan tengok dan hakim akan ni lah nilai balik. Maknanya isu sihir ni sangat pertama tu serius apa di negara kita pada Dia ibarat bara, Cik Azli. Dia macam ibarat bara. Dia tak nampak tapi dia makan kat dalam. Macam kanser. Itu juga. Dia tak nampak. Macam masyarakat kita nampak okey, happy semua kan. Tapi benda tu membara. okey. Tahun, tak silap saya, Mhm. tahun 75, ada satu kajian, nama dia William Skate. Dia kaji tentang orang-orang Melayu di Malaysia ni. Mhm. Dia kata hampir 70% yang jumpa ni, dia kata dia kena buatan orang dan disuruh pulangkan balik. Mana tu tahun 75 dia dah kaji dah. Ha, ya, cuma dalam kajian WHO tahun 2014, dia kata hampir 40% masyarakat dunia menggunakan perubatan alternatif, sama ada guna sihir ke, Oh, guna yoga ke, guna berbagai-bagai perubatan lah. Tapi salah satunya dia kata dalam tu ada juga yang jenis guna macam ni. okey. Oh, yang tahu macam ni lah. Ya. So maksudnya memang ia menjadi satu budaya kepada masyarakat kita Hmm. juga ya untuk kita lihat kembali. Hmm. Dan Ustaz, kalau kita boleh tambah satu soalan lagi Ustaz, untuk pertanyaan pendengar kita di luar sana. Kalau kita tanya kalau jumpa botol pelik kat pantai atau sungai atau kita di mana saja sengaja kita tak sengaja ataupun kalau kita sengaja buka, adakah sihir itu akan terbatal? Jumpa kalau jumpa botol pelik-pelik, hati-hatilah, jangan Main buka main buka je kan, tak pasal jadi macam Aladin. Okey. Sebab kadang-kadang orang buang barang-barang berpuja ni, dibuang ke laut. Sebab dalam satu kaedah, dalam Quran pun disebut Nabi Musa bila dia nak buang bahan pemujaan Samiri, satu ahli sihir zaman Nabi Musa, lanuharriqannahu, Nabi Musa kata lanuharriqannahu, aku akan bakar, summa lanansifannahu fil yammi nasfa, aku akan buang ke laut. Itu cara antara salah satu kaedah kita nak hapuskan barang-barang sihir pemujaan ni, kita bakar dan kita buang ke laut. Jadi kalau tuan-tuan jumpa lah keris ke pedang ke, nampak benda-benda yang cantik, yang pelik ni ada jumpa kat tepi pantai, kat sungai, jangan ambil lah. Jangan sampai. Kok lah benda tu ada. Mana dia ada kesan tak kalau kita terambil?
kalau benda tu masih ada, memang ada kesan lah. Bawa balik rumah lah, siap. Okey. Dan tuan-tuan pun satu lagi, beli barang-barang dekat kedai antik. Yang orang jual kadang-kadang barang-barang lama ni, kadang-kadang bukan saja orang buang benda Betul. cantik, tapi takut ada Pemilik masalah tu lah. tu. Di mana, setakat mana kita batas gitu Ustaz, batas itu untuk mempercayai ini adalah sihir. Dan kita bertahu bahawa segala-galanya kuasa Allah. Kita tak boleh mengatakan ini semua usaha Allah SWT. Di mana kita nak bataskan kita supaya kita jangan termasuk terpesong akidah kita ni, sehingga semua ini orang ni buat aku, orang ni jadi dah habis semuanya kita rasa sihir dia buat semua ni. Macam mana Ustaz? Apa batas Ustaz? Betul. Itu pun satu isu juga sebab orang kejap-kejap ni kata orang tahu orang. Kedai tak laku dia kata ni orang sebelah yang lain. Macam mana Ustaz? Dia sebenarnya gini, dalam bab ni yang membataskan ialah iman. Iman. Kalau kita percaya dalam soal Baqarah ayat 102, Allah cerita tentang dia, ayat ini bermula wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman tu kan. Ada satu ayat tu Allah sebut wa ma hum bidarrin min ahadin illa biiznillah. Sihir ni dia tak akan beri kesan kecuali dengan izin Allah Taala. Sebab itu kita kemungkinan dalam sehari-hari kita ni bukan setakat orang, mungkin jin pun sihirkan kita. Sihir kan. Maksud dia kita jangan ingat sihir ni dalam bentuk santau je, asal wudu santau tu sihir. Tak. Kadang-kadang sihir dalam bentuk khayalan. Kita nampak dia khayalkan nampak orang tu tak lawa tapi nampak lawa. Nampak orang tu pakai itu pun juga satu pun salah satu bentuk khayal, sihir khayalan. Dia sebenarnya banyak benda. Cuma masyarakat kita mungkin lebih memandang sihir ni sebagai satu benda yang besar bila melibatkan santau, pengasih, apa tu, pukau itu. Jadi dalam bab ni mungkin jin pun memandang kita dalam keadaan menyihir kita supaya kita terpesona dengan dunia. Syaitan banyak menyihirkan kita. Kita kehidupan dunia kalau contoh ni lah benda ni phone ni. Ni paling banyak kita duduk tengok tiap-tiap mula dah sekejap. Lama tu itu salah satu bentuk syaitan menyihirkan kita dalam bentuk khayalan. Sehingga kita khayal tengok. Lepas tu mulalah timbul hasad dengki bila tengok orang tu aku mulalah nak buat kecam orang, nak komen dia. Itu bentuk kita bermusuh. Ya. Jadi kita kena nampaklah dia ada tahap-tahap sihir ni yang jenis menyebabkan jenayah kecederaan pada orang dan juga pada kita juga pada akidah kita. Jadi dalam bab ni kita ingat sihir itu tak akan mengena pada kita kecuali dengan izin Allah. Sebab tu dalam bab ni kita kena banyak minta perlindungan Allah Ta'ala supaya kita jangan jadi masa sihir orang ataupun sihir syaitan sendiri. Saya nampak Ustaz, satu lagi aspek yang penting untuk kita kontrol ataupun kita menjaga diri kita adalah dengan menambahkan ilmu. Ya, dengan adanya ilmu, tambah ilmu kita akan lebih faham. InsyaAllah. Ustaz, ada soal lagi yang bertanya ni, Cik Izzati, Izzati katanya, macam mana Ustaz? Kenapa Ustaz tentang bomo online yang jual ataupun yang ajar ayat yang bukan-bukan dia boleh dibawa tindakan ke mahkamah tak? Ajar macam-macam ayat yang kita tahu. Dia macam ni kita dalam bab mencari ilmu, Nabi kata apa? Al-ilmu bitta'allum. Ilmu tu kena belajar. Okey. Jadi dalam bab ni dia tak boleh cara online boleh. Tapi online ni dia tengok pada jenis ilmu yang kita nak belajar. Kalau ilmu tu hanya setakat untuk kita sebagai pemahaman kita, untuk amalan kita, contohnya fardu ain, kita belajar fiqh melalui online tak ada masalah. Tapi afdalnya kita jumpa direct dengan guru. Sebab sebenarnya nilai ilmu tu bukan setakat pada ilmu tu, tapi keberkatan. Salah silah kita ambil ilmu itu barakah tu yang sebenarnya yang ramai orang tak tahu. Bila kita belajar dengan berkat guru ni ambil dari guru dia, guru sahabat Rasulullah, itu sebenarnya ilmu yang berkat. Tapi kalau kita belajar online tak ada masalah. Zaman sekarang ni kita semua nak cepat kan, pun boleh, tidak ada masalah. Cuma kita tengok kalau ilmu tu untuk amalan, untuk kita punya pemahaman, okey. Tapi kalau untuk amalan, contoh kita kata aku nak belajar ilmu sebab nak ubah orang. Nak buka pusat rawatan, tu tak boleh online. Kena
belajar direct pada guru. Macam doktor lah kan. Hmm. Doktor nak bedah orang, oh aku nak belajar online. Doktor, tak boleh. Tak boleh Dia lah. mesti jumpa dia punya master dia, Master dia. buat praktikal, Betul. buat housemanship, semua kena buat. Betul. Barulah dia jadi pakar. Tapi Hmm. ni tak. Dalam perubatan Islam, dia belajar satu Online. hari. Satu hari dia belajar, tapi tu dapat ilmu tak boleh. Yang macam doktor benar kan. Kita suruh ajar online kan. Ah, Kita pun tak yakin kan. kita pun tak lagi. Okay, Ustaz, kita ada 5 minit lagi Ustaz, Ya. untuk mengupas kepada rakan-rakan kita di luar. Kita masih lagi memberi diskaun 10% kepada tiga-tiga buku yang telah kita bincangkan pada petang ini. Dan untuk mereka yang sempat atau berminat untuk memahami lebih mendalam isu-isu tentang ahli sihir dan isu-isu bagaimana jenayah sihir ini, boleh mendapatkan buku ini dengan segera. Dan kita ada berkurang 5 minit, mungkin Ustaz untuk segmen akhir kita ataupun untuk section akhir kita ni, mungkin Ustaz dapat simpulkan Ustaz kepada pendengar, kepada pembaca yang telah mungkin membeli buku ini, apa sebenarnya patut kita sediakan diri kita lah dalam menghadapi cabaran ilmu sihir, terutamanya pada anak-anak kita, generasi akan datang yang mungkin anggap satu hari nanti ilmu sihir ni ilmu yang biasa, ataupun ada usaha nak mengiktiraf ilmu sihir sebagai ilmu alternatif sebagainya kan. So apa Ustaz kita punya apa nama cabaran ni, bagaimana kita menangani dia? Baik, kalau kata untuk tujuan pendidikan anak muda generasi akan datang, saya suggest beli buku ni. Ya, Sebab buku ni memang mengandungi semua perkara. Pertama sekali, ini yang buku pertama, iaitu pendakwaan terhadap ahli sihir, realiti atau fantasi. Ini menceritakan tentang sejarah. Bagaimana kajian-kajian tentang jenayah sihir ini dibuat. Sebab ada orang mempertikaikan, dia kata tak ada kajian, tak ada jawatan kuasa, tak ada usaha dan sebagainya. Sebenarnya dalam buku ni, kalau tengok, saya bermulakan dengan permulaan kajian undang-undang jenayah sihir. Kemudian penubuhan jawatan kuasa, kajian lanjut, draft macam mana bentuk draft, prosedur, pengiktirafan, keterangan, carta berbatuan. Jadi yang ni. Yang kedua ialah buku ni. Jadi kalau kita bagi orang-orang generasi muda baca, jenayah sihir ni macam mana sihir tu kita boleh klasifikasikan sebagai satu bentuk jenayah dari sudut aspek mana. Sebab kita tak boleh sembang kosong pasal jenayah, mesti ada hitam putih. Jadi dalam bab ni ada cerita tentang kalau contoh orang tu dia pukau orang untuk kes mencuri. Jadi macam mana kaedahnya kita boleh tengok perbandingan dengan kanun kesiksaan dan sebagainya. Dan yang ketiganya ialah kalau orang kata kalau ada undang-undang macam mana nak buat? Macam mana kaedah penyiasatan? Forensik sihir akan membantu. Jadi dalam forensik sihir ni bukan semata-mata dia cerita kedai kopi tak ada. Dia memang kajian betul-betul, kita turun ke padang dan kita lakukan dengan mengikut SOP yang biasa digunakan oleh pihak polis. IO lah. IO bila nak siasatkan mesti ada pengesahan simptom, saksi, kemudian bahan-bahan, kaedah, lokasi, macam mana kita nak keluarkan leraikan sihir, prosedur aplikasi, forensik sihir dan sebagainya. Jadi secara mudah lah saya sebagai kesimpulan, buku ni ditulis kerana kita nak memberi satu kesedaran kepada masyarakat tentang ilmu sihir ni sebenarnya boleh dibuktikan di mahkamah. Sebenarnya ada cara dia. Bahkan kami masa buat kajian tahun 2012 hingga 2015 tu dijemput oleh pihak kerajaan negara Brunei. Sebab negara Brunei dia ada satu peruntukan di bawah Seksyen Perkara 128, Perkara 256, Kanun Perintah Jenayah Syariah Negara Brunei, peruntukan tentang sihir. Jadi kami pergi sana untuk bagi briefing tentang benda ni lah. Macam mana SOP dan sebagainya. Maknanya benda ni sampai ke peringkat antarabangsa, sampai ke antarabangsa ke Brunei lah. Untuk dikongsi bersama. Ya, betul. Baik, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung. Sekejap saya, 1 jam saja kita berada di penghujung rancangan ataupun podcast kita. Saya mengharapkan perkongsian daripada Ustaz Mahyudin pada petang ini berjaya memberikan pencerahan, manfaat kepada rakan-rakan kita di luar sana, penonton kita. Dan sekali lagi saya ingin memberikan peluang untuk mereka yang
berminat untuk mendapatkan ketiga-tiga karya Ustaz Mahyudin ini, tentang sihir di kita punya Shopee ataupun kedai buku kita secara fizikal di UMPSA ni, dapatkan harga diskaun 10%. Saya ucapkan lagi sekali Ustaz, terima kasih kepada Sama-sama. Ustaz yang dapat meluangkan masa 1 jam bersama dengan penerbit dalam siri podcast kita Buka Buku Gali Cerita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siaran-siaran akan datang, siri-siri akan datang dengan berbagai-bagai buku, tema dan juga berbagai buku yang menarik terbitan Universiti Syafah As-Sultan Abdullah. Dengan itu saya mengakhiri program podcast kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kerana bersama kita. Sama-sama. Sama-sama kasih. Terima kasih.